C99, number chassis yang kalau korang sebut 3 kereta yang akan keluar dekat dalam kepala korang. Yang pertama, kereta Proton Satria GTI, kereta Wira dan juga kereta Proton Putra. Tapi hari ni kita dapat opportunity untuk bawa masuk Proton Satria GTI Ori Zainal ni. Budak aku nama dia Syakir, intern kita orang sekarang. So kalau korang ada nampak kereta ni atas jalan, horn-horn sikit. Tapi kalau korang nak beli, kereta ni sebenarnya for sale juga. Original Proton Satria GTI, condition yang aku boleh jamin mantap, condition yang mint. Sebab apa dia nak jual? Bukan sebab rosak, bukan sebab dia rasa kereta ni tak best. Dia sayang kereta ni. Satu sebab dia nak kahwin, lagi satu aku dah racun dia beli Sefiro. Kalau kau tengok ni Sefiro aku, come on, mana tak teracun kan. Jadi inilah kereta Proton Satria GTI ataupun number chassis C99 yang kalau korang sebut, korang akan teringat dekat dalam kepala korang. Jadi hari ni aku nak cerita kat korang tentang apa yang special sangat dengan C99 ni. Apa yang, kenapa orang nak sangat dengan C99 ni, obses sangat dengan C99 ni. Apakah dia? Jadi let's go, let's dive deep. Let's go. Tapi sebelum aku start video macam biasa, aku mic dari Motomaniac, aku pakai baju pun dari Motomaniac. Baju-baju aku dekat dalam wardrobe aku semua penuh baju Motomaniac. Sebab apa? Sebab baju Motomaniac sentiasa on top. Baju yang ikut trend dengan fashion semasa. Dan juga baju-baju yang kalau budak kereta pakai pergi event kereta, confirm orang akan pandang kau, kau pakai baju Motomaniac, siut. Jadi, sebab itulah kalau korang nak beli baju Motomaniac, merchandise Motomaniac, keychain, lanyard, stiker, korang pergi ke kita punya website www.motomaniac.easy.co ataupun dekat TikTok shop kita orang motomaniac.co untuk dapatkan the latest merchandise drops daripada Motomaniac sendiri. Jadi, lagi satu, kalau korang ni ada kereta macam aku, macam Syakir, macam kawan-kawan aku yang lain ni, korang kena tukar ke bateri Astra, bateri warna purple, bateri pilihan mekanik. Sebab apa? Sebab bateri Astra ni dah terbukti warranty nationwide, SIRIM certification dan juga ada perlindungan insurans peribadi kalau anda kata ada apa-apa kecelakaan berlaku while kau using bateri Astra. Bukan sebab bateri Astra, while using. Walaupun bateri tu tak ada kaitan, tiba-tiba kau boom, kau terlanggar abu dekat tengah jalan, kau pun akan dapat insurance claim daripada bateri Astra sendiri. Tak ada lagi company bateri kereta yang buat macam ni. Kita orang the first one, all model SIRIM certified. So jangan risau, 24/7 hotline 365 days. Kalau korang tak pakai Astra, korang tak kawan. So, macam yang kita tahu, model-model lama macam Proton Satria GTI ni, Proton Putra, Proton Wira ni, C99 ni dia ada banyak persamaan dengan platform Mitsubishi. Macam Proton Satria ni, dia banyak persamaan dengan Mitsubishi Colt. Jadi, dari segi persamaan platform, of course ada juga dari segi persamaan dalam dia ni. Aku akan cerita lebih lanjut dekat dalam video ni. Yang pertama, kalau korang nak tahu, C99 ni chassis dia. Chassis C99 ni sama dengan chassis Mitsubishi. Daripada segi reliability, ketahanan chassis ni memang sebiji dengan apa yang Mitsubishi keluarkan. Yang kedua, chassis C99 ni dia diperbuat daripada stitch welding. Maksudnya cara dia nak buat chassis tu stitch welding, yang mana dia akan contributekan kepada kereta korang punya handling lebih tepat, lebih on point, lebih sedap. Jadi itulah specialnya kenapa chassis C99 ni ramai yang menggilakan. Sebab apa? Sebab sistem dia buat sama je macam mana Mitsubishi buat. Yang ketiga, engine yang selalu dimasukkan dekat dalam chassis kereta-kereta C99 ni adalah engine 4G93P 1.8 liter. Sama juga dengan Mitsubishi Lancer, kecuali version dekat C99 ni tak ada turbo. Kalau korang nak turbo, korang masuk sendiri and korang pergi benjan sendiri macam ada Satria 4-wheel dekat belakang tu. Nanti kau tunjuk tau, Satria 4-wheel. 4-wheel turbo, engine Evo 3, betul? Evo 3 memang sedap. Kenapa 4G93P ni ada dekat dalam C99? Sebab 4G93P ni dia terbukti menjadi engine yang reliable, engine yang ada power bandwidth, dan sebenarnya ramai player-player yang dekat luar sana yang convert diorang punya kereta walaupun bukan chassis C99 tapi masuk engine 4G93P. P itu apa? Ke? Bukan. P itu adalah Proton. Khas untuk kereta-kereta Proton yang dah dikeluarkan dengan chassis C99 ni masuk engine 4G93P. Yang keempat, kenapa semua orang menggila sangat dengan C99 ni? Sebab yang dapat batch C99 ni adalah kereta-kereta top of the line. Macam Proton Satria GTI, dia dapat chassis C99. Proton Satria biasa bukan C99. Macam Proton Putra, tak banyak yang dikeluarkan, dapatlah C99. Chassis stitch wheel juga, tapi tak banyak yang dikeluarkan. Proton Wira C99
tak banyak yang dikeluarkan, tetapi dapat C99 hanya a limited amount yang dikeluarkan oleh Proton sebab dia nak exclusivity tu ada, and benda tu dah terbukti sampai sekarang. Walaupun sekarang kita dah ada GTR R35, kita dah ada Proton EMAS, kita dah ada X50 Nabil, orang still nak cari C99, bukan X50 VGQ. Bateri Astra telah terjual lebih daripada 1 juta unit, nationwide warranty, diperlaku sirip untuk semua model kereta dan akan dapat percuma pelindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000 tau. Boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri Purple, bateri pilihan mekanik. Dan yang terakhir, kenapa ramai yang menggila dengan C99 ni adalah sebab C99 ni orang banyak pandang dekat Proton waktu dia nak masuk WRC dulu, kereta homologation, kereta production car yang perlu dibuat oleh company kereta tu sendiri so that they are able untuk join WRC. Macam contoh paling terdekat Proton Wira C99 yang mana Proton hanya buat 2,500 unit sahaja, and kereta tu dia punya spek hampir-hampir sama dengan kereta spek rally yang join WRC. Jadi orang suka konsep tu yang mana kereta tu limited, kereta tu hampir sama macam kereta rally, dan kereta tu sendiri ada power yang dipercayai, yang trusted, yang memang dah shown dekat dalam WRC sendiri. Sebab itulah orang menggila-gila dekat C99. Jadi all in all, kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena appreciate tak banyak negara ada kereta-kereta macam gini, hantar pergi buat unit banyak macam ni, hantar pergi WRC, ada history homologation cars dan sebagainya. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia memang kena appreciate kereta-kereta yang ada sekarang ni, especially kereta Syakir ni. So kalau korang nak appreciate dengan lebih, korang boleh beli sebab dia nak jual dan dia nak beli Nissan Safiro A31. Bukan aku tak support, aku support, aku ada Wira aku. Nanti aku tunjuk. Tapi ini adalah Malaysian Gem. Itu dia punya ayat. Malaysian Gem yang still ada, still intact, dan aku harap kita semua kat luar sana boleh appreciate kereta ni dengan lebih baik, lebih bagus. So, itu saja daripada aku hari ni. Very short episode dengan Amirul Al-Mukminin. See you guys in the next episode. Ciao.